Anxiety ada banyak jenis. Mesti korang pun tak tahu kan? Korang tengok ni sampai habis tau. Kita ada beberapa jenis anxiety. Yang paling common GAD, Generalized Anxiety Disorder. Walaupun tak ada benda yang teruk sangat, tapi perasaan resah tu jadi sangat-sangat ketara sehingga kan mengganggu kehidupan hidup. Kadang-kadang ada free floating anxiety juga, iaitu tak ada benda pun berlaku dalam hidup tapi resah tu asyik datang, rasa gelisah. Yang lebih spesifik kita ada panic disorder, iaitu perasaan panik, ketakutan yang sangat-sangat teruk melibatkan rasa macam sakit jantung, rasa berdebar-debar, hilang kawalan, tak tahu kenapa tapi rasa macam dah nak mati dah. Kita juga ada macam social anxiety, iaitu rasa takut dalam keadaan sosial ataupun bercakap di depan orang ramai. Bukan sekadar macam kita takut-takut bila podcast atau bercakap, tapi yang ni sehingga kan freeze, tak boleh bercakap, menangis atau terkencing macam tu. Ada juga spesifik fobia seperti fobia naik kapal terbang, fobia lipas. Bukan sekadar kita takut lipas tapi gambar lipas pun tak boleh nampak. Macam tu lah. Betul ke anxiety juga boleh jadi faktor daripada genetik? Ya, dalam 30 hingga 40% faktor genetik memang memainkan peranan, tetapi kita juga perlu tengok kepada situasi yang dari segi pembesaran, environment, adakah pesakit ini pernah lalui trauma yang teruk, sebab benda-benda tu juga boleh menjadi faktor kepada anxiety. Tapi kalau keluarga memang dah ada anxiety ataupun masalah psikiatrik yang lain, risiko untuk dapat anxiety memanglah lebih tinggi daripada orang biasa.